Dia tu dia panggil khatir. Tapi dia memang sungguh, tapi dalam hati tak kata di mulut. Dalam hati, aku kalau baik sakit ni aku nak sembelih kambing lah kerana Allah beri makan kau orang masjid umpamanya. Mulut dah bunyi, tu niat. Dan nazar ni di mulut berbunyi. Wajib atasku ataupun kerana Allah aku akan sembelih kambing, beri makan orang surat bila aku baik daripada sakit. Umpamalah contoh. Tak, maka lagu mana yang sebut di mulut itulah sah nazar, wajib ditunai. Yang sebut dalam hati tidak wajib tunai, sunat saja kita tunai. Tu beza dia. Dan belapah wajib tunai. Bagaimana kedudukan mayat ketika disembahyangkan mayat? Apa yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menyembahyangkan mayat ya dalam keadaan kalau mayat itu laki-laki, Nabi duduk pada pihak kepala. Kalau mayat itu perempuan, Nabi duduk pada pinggangnya, pada rusuknya. Mayat ni sunat, bukan rukun sembahyang mayat. Kalau menyalahi pun sah. Mayat metang gini, ni kepala, duduk belah kepala mayat laki-laki, tu imam tu lah. Kalau mayat perempuan duduk tengah-tengah badan. Tapi kalau balik sah juga, ni sunat saja. Faham? Apa hukumnya duduk di atas binaan yang dibuat di atas kubur? Contohnya kandang kubur yang diperbuat daripada simen. Apa hukum membuat kandang tersebut? Ditanya masalah kandang. Kandang 4 segi tu lah buat dengan seming tu. Panggil belendang. Baik, masalah membuat binaan di atas kubur yang tidak kekal binaannya adalah diharuskan oleh syarak. Seperti kita buat satu bangsa yang ringan untuk teduh orang yang ziarah, ataupun untuk mengaji Quran. Orang yang ziarah panas ngaji Quran ni, nak ngaji khatam ke apa ke, nak ngaji lama sikit ke, tak, tengah panas dia pun buat atas sikit tetapi tak boleh tanam. Dia bunyi boleh akad dan rengang saja boleh akad. Hal ni yang diharukan oleh ulama-ulama fiqh. Kalau jenis hak tanang memang haram jika binaan yang ditegah dalam hadis-hadis yang sahih. Kerana dia tegah Nabi ni bukan tegah dengan membabi buta, semuanya dengan ada ilat masing-masing, iaitu mengganggu orang lain. Tak boleh nak sipang orang lain, sakut dengan pagar dia. Adapun bahasa ni orang ngaji, bahasa orang ziarah, nak tanam orang lain, akad kita tak ada apa-apa selalu. Adapun belendang ini, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhirin saja yang mengatakan dimaaf. Nampak? Sebahagian sebahagian kecil saja. Ini yang kita dengar daripada guru kita. Yang ramai mengatakan tetap tidak boleh. Sebahagian kecil daripada ulama fiqh mengharuskannya. Tapi dah sekarang dibuat besar sangat. Besar sangat bila nak alih bahaya, berat nanam. Jadi rohok. Kadang-kadang orang gali sebelah tu, belendang tu jenis besar, boleh jatuh sebelah tu. Kalau tipu orang gali dalam tu, pakai tanang orang tu pula. Tak, mampu keras tu pula tukar gali. Jadi menyusahkan orang. Jadi nak buat sangat belendang supaya tanah kubur kita ni tak dilangkah oleh orang. Sebab dia bila ada belendang, ada kandang, orang tak lakah kubur. Bila tak ada, orang pakai lakah gitu. Tak, kerana orang banyak ni tak reti adab. Maka kita nak jaga daripada kena lakah mayat, kita buat kotak saja. Sama ada 4 segi tu kita buat dengan simen atau dengan kayu yang orang boleh alih bila-bila masa kalau nak tanam orang sebelah. Itulah yang diharuskan oleh syarak. Kemudian duduk atas tu pula dia hukum lain. Kalau ada ayat Quran bawah tak boleh duduk atas. Dan tak ada ayat Quran makruh duduk kerana punggung tu dihala kepada mayat. Nampak? Punggung dia hala kepada mayat. Dan yang kata haram duduk betul-betul di atas bonggok mayat tu. Hak timbuh tu, hak tu haram duduk. Lepas tu hak 4 segi dia di tepi dah. Di tepi makruh kerana pusing tak gitu. Apa hukum? Kemudian setakat mana syarak membenarkan majlis persandingan? Asal persandingan ni bukan daripada Islam, bukan daripada sunnah Nabi SAW, bukan daripada apa yang telah kita ambil contoh daripada salafus salih. Asal daripada orang-orang yang bukan Islam, terutamanya orang-orang Hindu. Dalam agama Hindu, persanding adalah satu benda yang wajib, atau sirih benda yang wajib.
Menyalakan pelita adalah benda yang wajib. Menabur beras satu perkara yang wajib. Benda ni dikekalkan dalam masyarakat Melayu. Ni yang kata ni. Bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang qabihah, yang sangat keji, yang buruk rupanya. Haram tu. Tu masuk, tu baru kita masuk dengan pengantin, baru tiru budaya orang. Masuk dengan pengantin pula, dengan mendedahkan aurat pula, dengan membangga-banggakan diri. Panggil tukang apa benda ni, tukang sobek muka pula panggil mak dia. Mak apa? Mak andam dulu. Lini dak, lini maknya andam. Dorok cerita mari gelek. Nampak gitu tu, pelik mata, ngandung. Anak dara orang. Jangan main. Dia kata tak apa, bukan orang datang jamah anak dara kita, pondang. Pondang. Jadi nikah ke dia. Nak tahu beranak. Haram dia sobek muka pula. Ada panggil orang kafir pula. Macam-macam pasal orang lelaki pula. Banyaknya dosa majlis sandi hari ni. Tapi tak takut Tuhan, tak ada iman, tak ada takwa, dak cara ke syurga neraka, tolak tepi dosa pahala, ikut pakai orang ramai, tak ada rasa dia. Dosa pula banyak, dak taubat, tak ada hak. Panggil orang pukul gambar pula. Pukul gambar kan? Lepas sanding pukul pula. Atas pelami pukul dah. 2 roh tu. 72 keping dah seruh 36 keping. Atas lembek pula lagi. Pukul dalam bilik. Anak dara, anak teruna, pengantin tina ngak jatang duduk atas riba. Anak dara pula duduk cengak, anak teruna pula kepala buat atas riba anak dara. Patut kepik pula kau celah kakak macam-macam seng. Anak dara nerak atas atas golek, anak teruna tu duduk atas belakang macam-macam gaya ya. Orang ni nerak kaki tak atas, orang ni kepala tak ke bawah, orang ni kaki semak celah kaki, kepala tubik kot celah naku, macam-macam seng. Tengok kedai Cina Kapil Laknatullah duk tepek gambar-gambar. Lepas dia tengok comel-comel gambar dia buh kedai dia pula. Suruh orang lain geram pula tengok. Hak tiung tangan, hak tiung pipi. Hak surat puluh-puluh dalam mulut macam-macam seng. Kedai kapi boleh ambil? Boleh ke kita suruh kapi mari tengok aurat anak kita? Mana kita tak ada maruah, mana kita tak tahu kala, kita orang rosak agama dah. Ni masyarakat jadi rosak. Dia tak salah kata tu Tok Imam dah boleh tengok kulit anak kita, perempuan kita ni. Tok Imam yang tak rajin tinggal semayang ni, pagi-pagi orang nak bangun, dia bangun dah. Dah boleh tengok kulit isteri kita ni. Dah nu orang tu kau tengok nu tukang pukul gambar. Dah lah tayang masa pelami tu Allah kata lenggak sikit lenggak. Supaya mata beruk main sekekal. Anak teruna tunduk sikit tunduk sangat tu, akak sikit akak. Golek. Orang nak panggil raja sehari, beruk sehari. Kapi boleh masuk dalam bilik. Glowing gini ambil gambar. Dah kat mana agama kita? Bodoh ni agama. Tak ada agama. Ada agama dah. Tunggu raya lah tunjuk agama. Tangi ke Mekah gitulah. Habis tanah bahan kapi. Aurat anak kita tengok kapi. Lecing maya, tak ada benda satu sah. Dia berasa hebat sangat kita, berasa baik. Dah erti benda dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.